Apa jadi masalah dia? Gadai di mana? Hasil. Kehadiran Perdana Menteri Kanada itu di antara lain untuk menyatakan penghargaan kepada Malaysia kerana Petronas berjaya di Kanada. Hasilnya besar. Jadi import dengan margin keuntungan yang kecil bagi Malaysia, kerana Malaysia akan ekspor. Ada hal-hal yang tak boleh saya sampaikan ke semuanya di sini, ya. Tapi Malaysia punya keupayaan untuk ekspor kepada mana-mana negara. Jadi kerana pesanan ekspor itu tinggi, margin keuntungan itu besar, kita ekspor semua. Dan ada kekurangan, kita import dengan margin yang lebih kecil tapi untung. Apa jadi masalah dia? Gadai di mana? Ya. Kita perniagaan dengan semua negara dan negara, cuma dengan Amerika ni diterakit. Google import berapa, Microsoft berapa, Mars berapa. Itu yang jadi besarnya. Bukan yang lain yang kita boleh, kita import daripada negara China. Dan sekarang kita gunakan ruang kita dengan Brazil dan dengan Selatan Afrika untuk buka jaringan kita supaya tidak bergantung pada satu dua negara. Apa jadi masalah dia? Gadai di mana? Hasil.